Korang tahu kan zaman sekarang adalah zaman AI dan inilah datangnya kelebihan produk ni, Amgras AI Link 3 Pro. Yang mana ini adalah sebuah alat yang akan membantu korang untuk rakam video dengan baik. Inilah device-nya guys, Amgras AI Link 3 Pro. Dekat sini dia ada kamera yang mana kamera ni akan follow korang kat mana korang pergi. Dekat sini ada remote yang mana korang boleh connect dengan phone korang dan korang tekan je dekat sini korang dah boleh record ataupun tangkap gambar. Dekat sini pula adalah tempat untuk korang letak smartphone korang. Nice gila kan. Dan mounting dia dekat bawah ni korang boleh mount dekat tripod. So guys, ini adalah tripod Amgras yang kita dah review sebelum ni dan kita akan mount benda ni dekat atas ni. Itu dia, senang gila guys nak pakai. Lepas korang dah mount dekat atas tripod Amgras ni, korang boleh tengok dekat bahagian atas ni dia ada butang power button, butang gesture dan butang rotate dekat sini. Itu dia guys, kita dah letakkan kita punya smartphone kita di atas stand ni. So kita on dulu dekat sini. So korang boleh tengok korang pusing ke arah mana pun dia akan dapat detect pergerakan korang sebab dia menggunakan AI. Dan yang paling best kan dia ada gesture setting dekat sini. Kalau korang on kan mode gesture ni, dalam keadaan biasa ni dia akan follow korang, tapi kalau korang letak tangan korang macam ni dia akan stop daripada follow. Nampak tak? Nice Dan kalau korang buat tangan korang macam ni dia akan start follow balik. Dan dia juga ada butang rotation yang mana kalau korang tekan dia akan rotate 360 degrees. Nampak tak guys? Dia sedang membuat putaran 360 darjah. Alright guys, so kalau korang minat dengan Amgras AI Link 3 Pro ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning di bawah.